طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة قراءة قصة خيالية. أرحب بكم جميعا إلى هذه الحلقة. معنا أخي فكري والسيدة أسيلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. رمضان كريم إن شاء الله. نحن نريد أن نواصل المباشرة. Kita masih lagi dengan cerita Atfalul Ghabah. Atfalul Ghabah. Okey, hari tu kita kalau tak silap lah, abang yang besar tu dia lalu dia jumpa seorang syekh tu, syekh on tour. Dia kata jangan pergi, tapi dia pergi jugalah kan, sebab dia seorang lelaki yang degil, dia berani. Dia li'annahu yakrahu taraddud. Itu jawabnya lah. Dia tak suka ragu-ragu benda tu ya ke, itu maksud taraddud. Dan dia ada sukakan keberanian, challenging, al-mughamarah, sehinggalah dia dapat mencapai kehendak adiknya yang tercinta. Jadi dia terus jumpa satu cottage, pondok oleh seorang atau pemilik seorang lelaki muta'abbid yang kuat ibadat, akhar yang lain yang beribadat kepada Tuhan. Fasa'ala wahwa, dan dia tanya lelaki tu sambil dia berjalan melalui cottage tu. Hal ana sa'irun ya sayyidi fi tariq saya ila ma'al haya. Okey, dia buat betul. Ni jalan yang menuju ke tempat tu. Sir fihi, dia jalanlah sampai ujung. Summa is'ad. Kemudian suruh naik bukit, gunung di depan tu. Akan awak nampak bukit dari jauh lah. Sampai ke puncak bukit tu awak akan jumpa satu pintu besar, ada 4 orang lelaki. Jagalah. Kan ada pedang, jangan takut. Mereka tak nampak sebab mereka umyan, buta. Okey, kemudian lakin yajib antasira, Kenapa dia tak guna tajib antasira? Pernah tak terfikir? Yajib. Yajib walakin yajib. Yajib ni daripada perkataan wajabah. Takkan dia nak mewajibkan pula, betul tak? Ataupun dia nak macam memerlukan. Jadi bukan dia memerlukan, tetapi yang wajib tu ialah perbuatan dia. Jadi yajib, you have to. Okay, yajib antasira. Dia kata, jadi sebabkan kat sini bukan nak merujuk kepada awak, tetapi dia nak merujuk kepada perbuatan tu. Sebab apa? Sebab perkataan wajibah atau yajibu tu, dia ada masdar muawwal. Kan, masdar muawwal tu terdiri daripada huruf nasab an dengan fi'il. Bila kita tukar sara yasiru, dia akan jadi apa? Masirah lah ataupun sayrun. Sayrun tu adalah bentuk masdar sharih. Jadi dia akan jadi fa'il bagi wajibah tu lah. Okey, jadi dia perlu berjalan dengan tenang, dengan hujung jari kakinya lah, hujung jari ni kena jinjat lah, sehingga mereka tak dengar, dan kemudian masuk satu pintu besar dan tinggalkan jaga-jaga tersebut lah. Dan nak jumpa lah air mata air tu, dan ambil banyak mana kamu nak. Khud minhu ma syi'. Okey, Akhi Fikri, tafadhal, istamar, sebab kita pun tak ingat, dah terlupa dah dia punya cerita dia. Kita nak bagi ingat balik lah dia punya keadaan, situasi tu. Takut nanti dia punya thrill tu tak sampai. Okey, istamar al-amiru. Yallah, tafadhal. استمر الأمير الكبير في سيره حتى وصل إلى قمة الجبل، ثم نظر فوجد بالقرب منه بابا كبيرا يخرصه 4 من رجال كبار الأجسام، وسيوفهم بأيديهم لا يستطيع أن يمر بينهم إلا كل صجاع قوي القلب، فلم يخف وسار بشجاعة وهدوء على أطراف أصابعه، فلم يروه ولم يسمعه، ووصل بأمان وصار وهو مسرور بهذا الانتصار، حتى وجد نفسه في حديقة جميلة، وفي وسطها عين من الماء بها فوارة يخرج منها الماء،
فقال لنفسه هذا هو الماء الحياة بلا شك وملأ منه زجاجتين كبيرتين ثم رجع ومر بهدوء بين الرجال الأربعة الكبار الأجسام فلم يحسوا به ولم يسمعوه وأخذ يجري وهو يترك الجبل ليذهب إلى أخته ويقدم إليها ما طلبته من ماء الحياة. حسبك بارك الله فيك. هل فهمت ما قرأته؟ قليلا يا شيخ. قليلا فصار جبلا إن شاء الله. Okay. Istamar Amil Kabir, jadi putra yang sulung itu pun meneruskan dalam jalannya sehingga berjumpa ataupun dia tiba Qimmatul Jabal, puncak gunung. Kemudian dia telah melihat dan mendapati nazara fawajad bil qurbi minhu. Ini adalah macam ungkapan tambahan lah. Nazara fawajada qariban minhu atau bil qurbi minhu. Boleh guna mana-mana. Nak guna qariban minhu pun boleh. Jadi dia bentuk dalam hal juga lah. Okay, dia mendapati berdekatan dengan dia tu ada sebuah pintu yang besar. Ya harusuhu, pintu tu apa? Ini dia cerita tentang pintu. Sebab apa? Ada jumlah fi'liyah, betul tak? Ini jumlah fi'liyah kan? Betul? Jumlah fi'liyah yang dia datang selepas nakirah ni. Maka dia ada jumlah sifat. Dia nak terangkan tentang pintu tu. Dia katakan apa dengan pintu tu? Ada 4 orang jaga. Ada 4 orang telah sedang menjaganya. Siapa mereka tu? Lelaki yang besar-besar semualah. Wa suyufuhum. Ini dia cerita lagi lah. Lelaki tu siapa? Ataupun siapa mereka? Jaga tu siapa? Dia cerita pasal pedang mereka pula. Pedang-pedang mereka bi'aidihim. Pedang mereka tu ada pada tangan mereka. Jadi la yastati'u an yamurra bainahum. Jadi dia sedang menceritakan lah, dia sedang menyifatkan keadaan tu. Dia nampak ada 4 orang jaga pedang besar, ada pedang kat tangan. Jadi dia kata kat situ, siapa yang la yastati' an yamurra? Siapa yang tidak boleh melalui di hadapan mereka tu? Siapa? Mana fa'il untuk fi'il ni? Mana fa'il? Adakah fa'il tu putra sulung tadi? Tidak. Mana fa'il dia? Kita tengok selepas tu lah. Ni. Dia baru cerita. Dia baru jumlah sifah, jumlah na'tiyah. Dia kata tak ada siapa, maksudnya tak ada siapa yang boleh nak lalu depan pintu yang besar tu yang dijaga oleh 4 orang jaga pengawal yang badan besar-besar ada pedang pula tu, melainkan kullu syuja'in qawil qalbi, melainkan orang yang berani dan juga hati yang kental. Jadi yamurra ni fi'il mudhari', mana fa'il dia? Kullu. Dia menjadi tempat fa'il ini adalah dia menyebut uslub istisna kan, la yastati'u illa kullu syuja'in. Okey, dia ada mustathna minhu, la nafi. Okey, ni ada nafi. Okey, jadi kita faham kat sini. Jadi dia baru ceritalah. Jadi falam yakhaf. Ini baru diri dia. Ini dia cerita tentang keadaan tersebutlah. Yang keadaan di hadapan pintu yang besar tu. Jadi falam yakhaf. Tapi dia tak takut. Maka dia sebab dia adalah seorang yang syuja'. Wasara bi syaja'atin, maka dan dia pun lalu dengan berani dan tenang, wa hudu'in ala atrafi asabihi, dengan sambil berjinjak gitulah. Falam yarauhu, dan mereka tidak melihatnya, walam yasma'uhu, dan mereka tidak mendengarnya.
Dan dia pun sampailah dengan aman dekat pintu tu. Sara, dia berjalan sambil dia dalam keadaan dia bergembira. Ini adalah wawul hal. Kenapa? Sara wa huwa masrurun, dia berjalan dalam keadaan dia gembira. Kenapa dia berjalan sambil dia bergembira dengan kejayaan dia. Itulah intisar ni, kejayaan dia, kemenangan dia. Dia boleh lalu tanpa disedari oleh mereka, oleh jaga tadilah. Sehinggalah dia mendapati dirinya hatta wajada nafsahu, ni maf'ulun bih, ni fa'il, fa'il tu diri dia, ya'udu ila huwa, iaitu akh kabir. Dia mendapati dirinya di mana? Hadiqah, sebuah taman yang cantik. Di tengah-tengah tu ada apa? Ni nak terjemah macam mana? Fi wasatiha 'ainun minal ma'. Fi wasatiha ainun. Oh, ada mata air pada pertengahan jalan. Di tengah-tengah taman yang cantik itu ada air, mata air. Fi wasatiha ainun minal ma', di tengahnya ada air, mata air. Biha, di situ, fawwaratun. Okey, air, mata air tu apa? Fawwaratun tu maksud apa? Yakhruju minha al-ma'. Air tu maksudnya apa? Dia terpancut-pancut ke? Fawwarah, betul tak? Oh, fawwaratun. Fawwarah. Sebab fawwarah ni macam daripada perkataan air fawwarah. Air pancut lah kan? Air mancut lah, betul tak? Okey, ini perkataan barulah fawwarah. Kalau lagi perkataan air pancut dia panggil nafurah. Ini biasa dengar lah. Fawwarah mungkin jarang juga. Ataupun nafurah pun kita jarang dengar. Jadi ada perkataan barulah. Nafurah ataupun fawwarah bermaksud ada macam air yang terpancut keluar. Kan dia jumpa air, mata air. Biha ni maksudnya di dalam air, mata air ataupun pada air, mata air tu fawwaratun, ada air pancut, ada air pancut lah kan. Yakhruju minha, yang mana ada air keluar daripada pancutan tersebut. Dia panggil fountain ke apa bahasa Inggeris. Okey, kalau syalalah tu air terjun. Lainlah, ni fawwarah tu nafurah ni air macam ada pancutan, air pancutan. Okey. Qala li nafsi, dan dia pun kata diri dia, inilah dia air ma'ul hayah, bila syak, tanpa ada syak lagi. Wa mala, dia pun telah mengisi daripada air tersebut, dia mengisi zujajatain, dua botol yang besar. Kemudian dia pun pulang dan dia pun melalui dengan tenang lagi among rijal arba'al kibar ajsam tu. Tengok dia cerita macam mana, dia guna macam mana. Marra bihudu'in bainar rijali al-arba'ati al-kibari al-ajsami. Tengok. Kalau ini ramai, kalau satu dia akan jadi kibaru al-kabiru al-jismi, al-jismu, ataupun dia kena al-kabiri al-jismi. Okey. Dia akan melalui 4 orang pengawal yang besar. Falam yuhissu, dan mereka tidak menyedari akannya dan tak dengar pun akannya. Dan dia pun mula berlari. Wahuwa yatrukul, sambil dia meninggalkan, dia pun mula berlari sambil dia meninggalkan gunung tersebut. Untuk apa? Dia pulang kepada ataupun pergi kepada adiknya dan nak mempersembahkan kepada adiknya apa yang adiknya minta. Okey, faham betul? Boleh? Faham, boleh insya-Allah.
Boleh faham. Ada apa nak tanya macam bila kita baca tu faham tak kenapa dia baca, kenapa, apa kedudukan dia, kita boleh identify tak sikit? Ada masalah tak dari segi itu? Yang penting kita tahu rukun bagi setiap ayat tu. Kalau jumlah ismiyah kita kena tahu dia ada mubtada, ada khabar dia. Kalau fi'il tu dia ada fi'il, fa'il. Lepas tu ada maf'ulun bih. Yang lain tu dia ada tambahan, fadlah dari segi zorof, dari segi jar majrur, tu adalah tambahan sahaja. Yang penting kita tahulah. Okey. Naam, Sayyidah Asila, mungkin wasili. Fafarihat ukhtuhu. Fadli. ففرحت أخته كثيرا حينما رأت أخاها وهنأت تهنئة صادقة برجوعه وانتصاره وقدم لها ماء الحياة الذي أحضره معه في زجاجتين فشربت الأميرة من هذا الماء الذي وصفته لها أمتها الشريرة. وقد أودي الأخوان وأختهما إلى حفل بالقصر فأجابوا الدعوة وحضروا جميعا الحفلة وأعجب الحاضرون كلهم بالأميرة وجمالها والأميرين وكمالهما. Okey, habiskan sampai sini. وفي وقت الذي أعجب فيه الجميع بهؤلاء الإخوة الثلاثة غضبت الأمة غضبا شديدا حينما رأت الأميرين لا يزالان على قيد الحياة فقد دبرت لهما الحيلة الثانية للقضاء عليهما ولكن الله جل شأنه قد حرسهما وحفظهما من شرها وحيلها. Okey, hasbuk. Naam, syukran. Barakallah fiik. Okey. Sebelum kita faham teks ni, nak tanya soalan yang tadi ni, yang bergaris ni. Okey. Ni jumlah apa? Mana jumlah? Ni jumlah apa? Ni ayat apa? وَقُدِّمْ إِلَيْهَا. Nah, daripada sini. Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? وَقُدِّمْ إِلَيْهَا مَا طَلَبَتْهُ. Fi'il. Oh, fi'il. Fi'il yuqaddimu. Qaddim lah kan? Yuqaddim. Qaddimah. Okey, dia kenapa dia yuqaddimah? Kita tengok ayat sebelum tu. Dia maktuf ke atas fi'il apa agak-agak? Yuqaddimah ni. Asalnya yuqaddimu. Tapi kenapa dia baca yuqaddimah? Soalan nahwu. Oh. Li. Li. Dia ada lam ta'lil, lam sebab.
Jadi fi'il mudhari' itu dia akan jadi marfu' mansub bil fathah. Jadi dia yuqaddima mansub bil fathah. Ma'tuf ala fi'il yadhhaba. Untuk dia pergi kepada adiknya dan nak memberi, nak menyampaikan. Okey, yuqaddima ilaiha. Kita tahulah fa'il tu dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila al-amir al-kabir. Okey, nak tanya Puan Asilah. Aina, sebab dia dah ada fi'il fa'il, aina maf'ulun bih. Al-maf'ulu maf'ulun bih. Aina maf'ulun bih. Dalam ayat ni. Dia fathah kan dia. Kalau maf'ul bih. Okey, betul. Asalnya dia berada di atas, betul. Contohnya macam ni, ra'at akhaha, telah melihat akhaha kepada di atas, ataupun dia berbaris fathah, ataupun macam ni lah, qaddamaha ma'a. Jadi ini maf'ulun bih, betul. Tapi dalam ayat ni ada tak maf'ulun bih dalam bentuk yang soreh macam ni? Tak ada kan? Dia ada ilahi ma talabathu minal ma'. Hari tu kita ada belajar isim mausul. Betul, isim mausul apa? Isim mausul penghubung. Isim mausul tu apa contoh dia? Oh bukan, silap. Ini cerita. Isim mausul allazi, allati, betul? Selain daripada tu apa lagi isim mausul yang kita belajar? An pula, bukan? Man. Man dan juga ma. Man dia berada di tengah ayat lah. Atau juga ma, apa. Jadi kat dalam ayat ni ada tak ma ataupun man? Tak ada min, ada min dari. Mana min? Min ni? Ni min dari. Min dengan man tak sama. Baris dia tak sama. Dia bukan isim mausul, dia kena man. Man ada tak? Okey, man tak ada. Ma ada tak agak-agak? Mana ma? Ni? Ma. Jadi ini isim mausul. Dia nak memberikan kepada adiknya. Beri apa? Ma talabathu. Dia memberikan apa yang adiknya minta daripadanya, iaitu air kehidupan. Jadi ma ni adalah isim mausul yang berada pada tempat apa? Maf'ulun bi macam tu. Okey. Jadi bila kita tanya mana maf'ulun bi, ma talabathu. Kita boleh jawablah. Okey. Kena tanya jugalah, kita dah belajar kan. Okey, jayid. Okey, kita faham ayat ni. Ya Allah. Wa farihat ukhtuhu, dan adiknya pun gembira. Sangat gembira. Hina ma ra'at akhaha, ketika dia melihat abangnya. Ini maf'ulun bih lah. Ini pula dia bukan bil fathah tapi bil alif. Kenapa bil alif? Sebab dia asmaul khamsah. Asmaul khamsah, akhu, abu, kan, fu, mu, dhu, hamu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau marfu' bil waw. Kalau mansub bil alif macam ni. Kalau marjur bil ya. Okey. Wahanna'athu, dan dia mengucap tahniah kepada abangnya, tahniatan sadiqatan. Ini maf'ul mutlak lah. Ini sifat dia. Dia memberi ucapan tahniah, sebenar-benar tahniah yang jujur. Yang benar-benar kepada abang dia kerana pulang dan berjaya, dan kejayaan abangnya lah. Itu kenapa dia tahniah. Hanna'a yuhanni'u, masdar dia tahniah, itu mengucapkan syabash. Dia mengucapkan syabash kepada abangnya kerana pulang dan berjaya mendapatkan air tadi. Wa intisarihi wa qaddama laha ma'al hayah, dan dia pun bagi kepada adik dia. Ha ni balik kepada Amira. Dia bagi apa? Ma'al hayah. Okey. Ni isim mausul lagi, betul? Isim mausul ni dia nak cerita tentang apa?
Isim mausul ni dia nak cerita tentang apa? Dia nak yang tentang air tu tak? air muzakkar kan? Al-haya muannas. Okey. Jadi fokus dia kepada air. Bahawa kepadanya bersamanya. Dia guna allazi bukan allati. Dia nak cerita tentang air. Jadi dia pun memberi kepada adiknya air yang apa? Air yang dia telah bawakannya bersamanya di dalam 2 botol. Sijajatain. Jadi dia nampak tak? Dia memanjangkan, dia tatwirul jumlah. Dia telah develop ayat tu dengan menggunakan isim mausul. Jadi qaddamalah mal ayat allazi ahdarahu ma'ahu. Hu ni maf'ulun bih. Kan? Ahdara maksudnya membawa. Menghadirkan itu membawalah. Okey, membawa air tu dengan bersamanya. Okey. Jadi puteri tu pun minum air tersebut. Dia tak terus kata syaribat al-ma. Dia tak guna al-ma. Dia tak guna syaribatil al-amir tu al-ma'a, tak. Dia tak guna. Kenapa dia guna min hadzal ma'? Nak menunjukkan bahawa puteri tu dia minum sikit lah daripada min hadzal ma'. Okey, juz'un. Ataupun syurbatan atau orang kata apa, beberapa teguk ke. Okey. Jadi dia pun minum daripada air yang alladhi ni pun dia nak cerita lagi. Nampak tak? Banyak isim mausul. Okey, dia pun minum daripada air tu. Air yang apa? Air yang mana apa ni? Cuba cerita sikit. Air yang apa? Cuba jelaskan. Air yang apa? Air yang sifatnya sifat tu sifatnya amal tu. Salah. Kalau sifatnya tu salah. Dia bukan wasfun ataupun sifat, tetapi wasofa. Fi'il ke isim? Wasofa isim ke fi'il? Wasofat. Wasofa lah. Wasofa adalah fi'il. Fat ni kenapa ada ta? Sebab yang okey, apa maksud wasofa? Kita faham dalam bahasa Inggeris to describe. To describe. Betul ke describe? Macam tu. To describe. Maksudnya siapa yang telah mendescribekan air tersebut? Mana fa'il? Aina fa'il li fi'il wasafa atau wasafat? Di manakah fa'il bagi fi'il wasafat? Cepat. Saya nak tadarus, nak baca Al-Quran pun kita nak tengok benda yang sama. Teka lah, salah tak apa. Jumpa tak? Tak jumpa cakap tak jumpa. Wasaf dia telah Di mana fa'il? Telah mensifatkan air itu kepada bapa saudara makcik dia. Amma Tuhan. Okay. Salah. Okey, nampak tak? Laha ada dhamir ha. Ammatuha pun ada dhamir ha. Siapa ni? Okey. Nampak tak perkataan ammatu? Ammatu tu dia marfu', dia apa? Marfu' ke mansub? Madmumah kan? Ammatu. Apa maksud ammatu? Bukan makcik mereka berdua yang 3 orang tu. Bukan makcik dia. Makcik dia yang mana? Yang jahat ni. Okey. Maknanya macam ni. Dia minum daripada air yang mana? Air yang telah didescribekan kepada puteri itu. Siapa describe kepada puteri itu? Makciknya yang jahat. Jadi manakah pelaku bagi fi'il wasafat? Ammatuha lah. Ha ni merujuk kepada Amirah. Ammatuha ha pun balik kepada Amirah. Cuma fa'il untuk fi'il wasafa ini ialah siapa? Ammah. Okey, jadi kata perempuan tu puteri tu minum air yang makcik dia cerita dulu kat dia tu. Faham tak?
air yang makcik dia describe kepada dia. Makcik ni yang Dahal. Okey? Boleh jumpa? Okey, boleh faham tak? Ke tak boleh faham? Kenapa amal tu jadi fa'il pula? Ke okey? Boleh faham sekarang? Dah jelas. Okey, boleh. Boleh sebab apa? Sebab selepas isim mausul dia akan datang ayat. Jadi ayat kat sini adalah ayat dalam bentuk fi'il jumlah jumlah fi'liyah wasafa. Okey. Jadi kita kena carilah mana fi'il, fa'il. Sebab ini adalah fi'il. Mana fa'il dia? Ini dia. Dan dhamir ini yang penting, yang mana dia merujuk kepada perkataan sebelumnya. Okey. Tak apa, insyaAllah kita praktis lagi. Waqad du'iyal akhwanu. Okey, jadi dua orang abang dan juga puteri tu dipanggil. Du'iya. Mereka telah dijemput. Okey, dua orang putera dan juga seorang puteri tu, ataupun puteri bagi dua orang putera tadi, mereka tiga beradik tadilah maksud dia. Jadi mereka tiga beradik tadi dijemput ke sebuah majlis di istana. Fa'ajabu ad-da'wah, mereka pun menjawab jemputan tersebut. Maksudnya apa? Mereka they answer the dakwah, apa macam dia, kalau bahasa kita, mereka menerima jemputan tersebut. Jadi cara nak kata menerima, ajaba ad-da'wah. Ajabtu ad-da'wah, maksudnya telah menerimakan jemputan. Wa hadaru jami'an, mereka hadir ke majlis tersebut. U'jibu, ni kita belajar tadi, fi'il madhi majhul, maka dia memerlukan naib fa'il. Ini naib fa'il dia. Orang-orang yang hadir itu u'jibu, maksudnya macam kalau kita dalam bahasa kita mungkin rasa terkejut lah, kan? Okay, rasa macam astonish, rasa apa, macam takjub. Takjub tu macam okey, mereka semua rasa takjub, rasa macam wah dengan Amirah akan kecantikannya. Begitu juga dengan dua orang putera tadi tu dengan kesempurnaan kedua-dua mereka. Okey, dia jaga handsome lah. Jamal wa kamal. Biasa kita guna macam tu lah. U'jiba bi jamalihim wa bi kamalihim. Wa fil waqti, dan dalam masa yang okey. Dia menggunakan isim mausul lagi. Dalam waktu orang ramai ni duk takjub dengan mereka bertiga, mereka tiga beradik, tengok dia guna macam mana. Wa fil waqti alladhi u'jiba fihi. Okey, ni ada dhamir ni merujuk kepada waktu. Jami'u naib fa'il, u'jiba fi'il madhi tadi. Dia adalah fi'il madhi majhul. U'jiba asalnya a'jaba. Dia akan jadi u'jiba. Mana naib fa'il? Yang ni lah. Jadi orang ramai, mereka takjub, mereka rasa macam terkejut ataupun rasa macam wah dengan ketiga-tiga beradik tadi. Pada keadaan tu, ini jawab dia, ini cerita dia. Makcik mereka marah dengan sebenar-benar marah. Waktu orang duk tengah syok tengok tiga beradik tu, makcik tu apa lagi marahlah ketika melihat dua orang putera la yazal, masih lagi hidup, la yazal ala qaidil haya. Dia pun terkejut tengok dua beradik tu, lelaki tadi tu masih lagi ala qaidil haya, bermaksud masih lagi hidup. Okey, faqad dabbara, dia pun macam merencanakan helah lagi, helah kedua. Macam sebelum ni helah yang pertama kan. Okey, jadi dia pun merancang lagi. Lil qada' alaiha, ni perkataan lil qada' ni untuk menamatkan riwayat mereka. Lil qada', sebab qada' menunaikan, betul tak? So kita belajar dulu, bila datangnya huruf jar selepas qada', contohnya seperti ala, datangnya perkataan ala selepas qada' bermaksudnya akan memusnahkan.
nak menghapuskan. Qada ala. Jadi kita kena tahulah penggunaan tu. Kita selalu baca, kita tengok okey, qada ala ni bentuk fi'il lah, ni bentuk masdar. Okey, jadi dia pun merancang helah kedua ni untuk menghapuskan mereka berdua, tetapi Allah yang maha tinggi, maksudnya yang maha kaya, maha hebat, qad hasarahuma. Okey, tetapi Allah telah okey, bukan dia merancang yang seterusnya. Maksudnya dia cerita baliklah, dia merancang untuk musnahkan mereka berdua, tetapi Allah Maha Kuasa telah menyelamatkan mereka berdua dan memelihara mereka berdua daripada kejahatan dan juga daripada helah ataupun niat jahat makcik mereka tu. Faham tu? Okey? Boleh? InsyaAllah? Okey. So harap boleh praktis lagi, boleh baca dan boleh ada apa-apa masalah tak? Ada macam ada apa nak tanya ke? So far boleh kalau baca seorang tu boleh faham tak? Boleh, tak boleh. Tak boleh masih belum mampu lagi lah. Tak apa. Kita لا استطيع. La tastati' insya-Allah ya mungkin. Yaumin ma. Yang penting kita baca sama-sama, saya akan bantu untuk fahamkan. Okey. Sekadar yang mungkin saya salah faham ke, tapi so far boleh faham lah cerita tu, logik lagi lah kan apa yang saya tolong terjemahkan tu betul tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi insyaAllah apa yang kita bincang ni, moga Allah membuka lagi pintu kefahaman kita untuk nak memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab insyaAllah. Jadi bukan sekadar kita baca cerita saja, tapi untuk memahami macam mana nak penggunaan bahasa lah insyaAllah. Okay, Jalla ni adalah fi'il tau. Lakinnallaha Jalla sya'nuhu. Ni adalah macam ayat untuk nak memuji Allah lah. Lakinnallaha Jalla sya'nuhu. Qala Allah Ta'ala subhanahu ta'ala tu kan. Ta'ala tu adalah juga fi'il. Jadi dia nak memuji lah, nak bersifat Allah yang mana tinggi kan urusannya. Okey, jadi ana rasa itu saja. Naktafi bihadza qadar. InsyaAllah asif idza akhadtu waqtan tawilan. Al-muhim nahnu nastafidu nantafi' yani bihadhihi an-niqash wal qira'ah wa ad'ukum bit-tawfiq wan najah. Nas'allahu an yaftah lana abwab al-fahm, abwab al-ma'rifah tijah al-lughat al-arabiyyah, lughat al-Quran, khasatan fi syahr Ramadan. InsyaAllah barakallahu fikum. Jadi itu saja insyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Syukran ala hudurikum. Jadi kesempatan ini saya ucapkan selamat puasa, selamat bersahur, selamat beribadat. Jadi jumpa lagi. Okey, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'assalamah.